Alhamdulillah, semua okey. Semua okey. Alhamdulillah. Tak tahu nak terangkan apa, semua okey. Diam tak diam dan dekat stubborn dah kan. Alhamdulillah. So let's go on. As long as anak-anak okey, anak-anak sihat, itu paling penting. Utama saya anak-anak sihat, lepas tu pelajaran okey. InsyaAllah semuanya okey. Jadi dia macam ni, apa pun terjadi dalam hidup kita, apa pun, bukan perceraian sahaja, apa pun yang terjadi dalam hidup kita, baik yang baik ataupun tidak, ataupun sebaliknya, segalanya datang daripada Allah. Kita kena think positif, itu nombor satu. Kedua, kita kena trust in Allah. Kita kena sentiasa berzikir dan trust in Allah, ingat Allah dan minta pada Allah dan doa pada Allah. Itu saja, kerana manusia tak boleh membantu, semuanya daripada dia. So insyaAllah you akan kuat. Itulah perjalanan hidup. Dia memang you kena positif, you tak boleh negatif, you tak boleh fikir benda negatif. So macam ni, apa-apa pun saya meminta peminat, orang yang mengenali saya, mendoakan kebaikan, kesejahteraan hidup saya, kesihatan itu yang penting, kesihatan saya, anak-anak sihat, dimurahkan rezeki untuk saya dan anak-anak, itu saja. Doa yang baik-baik untuk saya, insyaAllah doa yang baik-baik semuanya berbalik pada orang yang mendoakan. So apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita terima dan kita fikirlah benda yang positif. Jangan memburukkan lah, maksudnya jangan memburukkan keadaan dan jangan memburukkan pasangan. Itu sahaja yang saya pegang lah. Itu sahaja yang saya pegang daripada awal perceraian. Jangan memburukkan pasangan masing-masing, kerana kita kena ingat dialah pasangan kita tu juga adalah bapa kepada anak-anak kita, dan pasangan kita juga pernah bahagia dengan kita, pasangan kita pernah ada kebaikan apa yang dilakukan. Jadi semuanya kita letak pada kepercayaan kita yang kuat kepada Allah. Itu je, itu saja. Thank you.